Tahun 2025 menyaksikan tekanan kos sara hidup yang semakin menekan golongan berpendapatan rendah. Harga barangan asas meningkat, kos utiliti tidak menurun, dan peluang pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah permintaan. Keadaan ini memberi kesan paling besar kepada kelompok B40, ibu tunggal, dan individu rentan yang hanya bergantung pada pendapatan harian. Dalam suasana mencabar ini, bantuan kewangan bulanan memang penting, tetapi lebih penting ialah peluang keluar daripada kemiskinan secara berdikari. Di sinilah peranan Geran Pelancaran (GP), Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), menjadi sangat signifikan. Ia adalah bantuan sekali bayar untuk memulakan kehidupan baharu melalui aktiviti ekonomi kecil-kecilan, seperti perniagaan atau perkhidmatan mikro. Objektif utamanya ialah untuk membantu penerima memulakan projek menjana pendapatan, menggalakkan berdikari tanpa terus bergantung kepada bantuan bulanan, menyokong individu yang mempunyai kemahiran atau idea, tetapi tiada modal untuk bermula. Berbeza dengan bantuan bulanan, geran ini lebih berbentuk pelaburan permulaan sebagai pemangkin ekonomi mikro. Membeli peralatan perniagaan, contoh, peti ais, dapur gas, peralatan gunting rambut, mesin jahit. Modal awal membeli stok barangan. Kos penyediaan tempat berniaga kecil seperti gerai mudah alih atau kios. Namun, jumlah akhir yang diluluskan bergantung kepada jenis projek dan keperluan sebenar pemohon. Pegawai JKM akan menilai kertas cadangan atau cadangan perniagaan secara praktikal dan realistik sebelum meluluskan jumlah bantuan. Syarat asas untuk memohon Geran Pelancaran 2025 termasuk warga negara Malaysia yang bermastautin tetap di negara ini. Pemohon adalah golongan penerima sedia ada bantuan JKM, BOD, BKK, BWE dan lain-lain. Bekas pelatih institusi kebajikan JKM. Ahli isi rumah miskin tega yang berdaftar dalam sistem ekasih. Pendapatan isi rumah tidak melebihi garis kemiskinan (PGK) semasa. Pemohon mestilah berniat untuk memulakan aktiviti ekonomi secara kecil-kecilan, dan mampu mengurus bantuan tersebut secara produktif. Menyediakan cadangan projek perniagaan ringkas, termasuk sebut harga dan perancangan aliran tunai ringkas. JKM juga memberi keutamaan kepada mereka yang mempunyai pengalaman, kemahiran asas atau latihan vokasional, namun kekurangan dana permulaan. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem pengurusan bantuan kebajikan JKM. Anda juga boleh memohon di cawangan-cawangan pejabat JKM di seluruh negara dengan mengemukakan dokumen seperti Borang JKM 18, serta dokumen berikut: salinan maikat pemohon dan tanggungan, bukti pendapatan isi rumah, bil utiliti sebagai bukti tempat tinggal, kertas cadangan projek dan sebut harga daripada pembekal, surat sokongan komuniti jika berkaitan, contoh, MPKK atau wakil JKM terdahulu. Pegawai kebajikan akan menghubungi pemohon untuk proses temuduga ringkas dan penilaian sama ada projek boleh dilaksanakan atau tidak. Proses semakan dan kelulusan biasanya mengambil masa 4 hingga 8 minggu, bergantung kepada kelengkapan dokumen dan keaktifan pejabat daerah. Pembayaran akan dikreditkan secara langsung ke akaun bank pemohon. Sekiranya tiada akaun, pembayaran boleh dibuat secara manual atau melalui wakil yang sah setelah melalui proses pengesahan identiti. Tiada tarikh khusus bagi bulan tetap, seperti bantuan bulanan kerana Geran Pelancaran. Sekiranya diluluskan, bantuan sebanyak RM2,700 akan dikreditkan terus ke akaun bank penerima pada bulan tersebut. Ia bermakna pemohon telah melalui proses permohonan lengkap, penilaian oleh pegawai JKM, dan cadangan perniagaan yang dikemukakan telah diterima. Pembayaran adalah sekali sahaja dan tidak dilakukan mengikut jadual bulanan seperti bantuan lain. Setelah dikreditkan, penerima boleh terus menggunakan geran tersebut untuk memulakan perniagaan kecil seperti menjual makanan, perkhidmatan gunting rambut, menjahit, atau usaha lain yang diluluskan oleh JKM. Kesan positif Geran Pelancaran. Antara kesan utama: membantu individu keluar daripada kebergantungan terhadap bantuan kebajikan secara kekal, menggalakkan budaya keusahawanan dalam kalangan golongan B40, mengurangkan kadar kemiskinan secara mampan melalui peluang menjana pendapatan, memberi inspirasi kepada komuniti sekitar, terutamanya apabila seseorang penerima berjaya membangunkan perniagaan dari geran kecil ini.
JKM juga menjalankan pemantauan dan penilaian berkala terhadap projek-projek yang diluluskan bagi memastikan bantuan digunakan sepenuhnya dan tidak disalahguna. Perlu tampil dengan komitmen dan perancangan yang jelas. Ia bukan sekadar bantuan kewangan, ia adalah peluang untuk bangkit berdikari. Jangan lepaskan peluang ini jika anda atau ahli keluarga tergolong dalam kumpulan sasar. Hadir ke pejabat JKM terdekat, atau mohon terus melalui sistem dalam talian.